Kalau kita ambil sisi hikmah. Tapi ada banyak juga risiko terhadap orang awam lantaran daripada sistem tersebut. Kalau saya jaga lembaga penerbitan filem, saya tak endorse filem tu kat Malaysia. Melainkan kena tambah beberapa dialog untuk menjernihkan kembali dialog-dialog kotor yang di situ. Kita tengok penerbit yang pengarah itu punya Facebook, apa niat dia dan sebagainya, kita respect je lah. Tapi ada cara lebih baik lagi supaya tak mendatangkan buruk sangka. Tapi kita tak nak ada orang zaman sekarang ini udahlah sibuk dengan dunia, nak dah survive dunawi, nak belajar agama pun semua bersangka-sangka buruk kepada para ulama dan para asatizah. Maka kita pesan indikator kita keilmuan mesti belajar fardu ain. Barakah kerohanian sanad daripada yang kita talkinkan ini. Siapa yang sudi ikut, siapa yang tak sudi tak ada masalah, tak ada paksaan. Dan ini dengan izin oleh guru saya. Begitulah kira-kiranya. Al-Fatihah untuk semua sanad. Kita mulakan bacaan ni, saya minta izin sikit. Nak buat sedikit perkongsian berkenaan dengan filem. Bukan filem lah, drama. Ke ayah anda semua tak tengok TV? Tengok tak film drama bid'ah tu? Tak tengok? Kalau tak tengok tak payahlah. Sebab saya lupa. Kalau ayah anda tak tengok, tak payah tengok lah. Tapi agak-agak ayah anda ni, anak-anak cucu tengok agak-agak. Saya tengok. Dia macam ni. Dalam film bid'ah tu, dia menggambarkan maknanya satu perguruan sufi yang dalam hala tujuannya yang sesat. Huraiannya betul pun, huraiannya betul. Zahir huraiannya betul. Tetapi rupa-rupanya mengambil kesempatan di atas wanita, di atas maknanya kedudukan, atas sampai akhir zaman, Imam Mahdi dan sebagainya, itu lanjut. Okey, selebihnya yang saya tengok sendirilah. Kalau rasa confirm cucu tak tengok, anak-anak semua tak tengok, maka ayah dia tak tengok. Tapi kalau rasa-rasa cucu tengok, anak-anak tengok, ayah dia kena tengok. Sebab kena tahu apa perkaranya. Sebab secara critical thinking, boleh juga dia ada risiko untuk bersangka serong dengan semua asatizah dan para ulama serta khususnya perguruan sufi. Jadi yang betul tu tetap betul, yang salah tetap salah. Okey, itu nanti itu bincang kemudian lah. Poin yang saya nak cakapkan adalah, respon saya adalah dalam pengajian Islam ni ada dua perkara. Pertama ilmu, yang kedua barakah. Ataupun barakah. Okey, yang pertama ilmu, yang kedua barakah. Jadi ayah anda bonda respon terhadap filem tu, ayah anda bonda berkena pada saya cadangan saya, kena buat task force yang betul-betul intensif untuk menyempurnakan keluarga masing-masing ini pada ilmu fardu ain. Ilmu akidahnya, ilmu fiqhnya, ilmu tasawufnya. Intensif. Kena pesan. Maknanya dengan ilmu fardu ain yang benar, insya-Allah kita tak akan dipergunakan ataupun kita tak akan mempergunakan orang dengan ilmu fardu ain yang benar. Pada akidah Asy'ariyah Maturidiyah, pada fiqh ambil bermazhab, dan pada tasawuf ikut pedoman-pedoman utama oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Junaid Al-Baghdadi dan yang seumpama dengan mereka berdua rahimahumullah taala. Pertama ilmu fiqh, ilmu fardu ain. Yang kedua, kena pesan dekat anak cucu kita sementara ayah dan bonda masih hidup. Nanti jangan kata tak ada orang mau bagi pesan. Dan pesanan ini bukan dari saya, daripada guru-guru yang membimbing saya untuk dipanjangkan kepada semua. Bahawa pesan ke anak cucu kita, diri kita sendiri, dengan agama Islam ni kena jujur dengan Allah. Apa saja komunikasi, interaksi, hubungan, okey, kita dengan Islam, agama Islam ini mesti jujur dengan Allah. Itu kena ditalkinkan. Jangan ada apa-apa yang lain. Jujur dengan Allah Ta'ala itu bermaksud tidak ada kehendak diri. Jujur dengan Allah Ta'ala itu bermaksud tidak ada kehendak diri. Maknanya dengan Allah ni jujur saja. Maknanya kalau nak baca tu, okey, jujur dengan Allah pergi kuliah. Kita pergi kuliah pun jujur dengan Allah. Nak bagi kuliah pun jujur dengan Allah. Nanti kalau ada majlis-majlis raya dan sebagainya, orang minta baca doa ke, orang minta bagi tazkirah ke, tazkiyah dan sebagainya, pak tausiah, okey, yang penting jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah Ta'ala ni bukannya boleh dapat senang-senang. Bukan kita kata aku nak jujur dengan Allah, semudah itu kita berlaku jujur dengan Allah. Tak boleh. Kita kena minta ke Allah, ya Allah berikan hatiku yang jujur denganmu. Kena minta ke Allah hati yang jujur itu. Maka ayah dia minta untuk diri sendiri, minta bagi pihak isteri, anak-anak, menantu, cucu cicit dan seluruh keturunan. Kena munajat betul-betul. Kalau ada yang ada bonda nanti pergi ke haji, munajatlah waktu haji itu betul-betul untuk perkara itu. Kalau kita jadi imam, jadi ketua kampung, jadi pemimpin masyarakat, kita niatkan juga untuk semua yang dari bawah pimpinan kita. Jujur dengan Allah bagi Allah anugerahkan. Yang berlaku macam tu sebab tak jujur dengan Allah. Mengambil kesempatan, ilmunya betul, tapi awalnya salah. Kenapa awal dan wataknya salah? Sebab tak jujur dengan Allah. Orang menunggang agama untuk kepentingan dunia, nafsu, wanita, harta benda, itu daripada dulu sampai sekarang ada. Soalnya, kenapa ilmunya benar, tapi perlakuannya tidak benar, pembawaannya tidak benar,
hal ehwalnya tidak benar kerana dia tidak ada satu perkara, iaitu barakah. Kenapa tidak barakah? Kerana hala tujunya daripada awal lagi tidak jujur dengan Allah. Begitu. Dan untuk dapat barakah ni dua. Satu, jaga adab dalam menuntut ilmu. Itu kena pesan kat anak cucu ni, jaga adab menuntut ilmu. Yang paling simple setakat mana yang boleh dijaga. Bukannya masuk-masuk pada ilmu purposely tak memikirkan tentang adab. Adab ni penting. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dapat barakah ni apa dia? Untuk dapat barakah hati yang jujur sampai daripada adab menuntut ilmu. Yang kedua, ada benteng barakah dari sanad. Ini yang saya nak cakap. Benteng barakah dari sanad. Okey. Setelah niat kita jujur, kita belajar ilmu yang benar daripada asatizah yang berautoriti dan sebagainya, dan kita jaga adab supaya dapat barakah begitu, maka menyempurnakan barakah itu adalah apa dia? Benteng daripada barakah sanad. Sanad apa? Sanad talqin la ilaha illallah. Itu dalam tariqah. Tariqah. Jadi maknanya, ayahanda bonda, siapa yang dah ada tariqah, saya minta maaf, bila dah respon, bila dah filem tu 2.5 bilion orang tengok. Okay, itu kalau Indonesia. Lepas tu kat Malaysia orang tengok kan, ikut view lah Netflix, biasanya ikut dah jadi fenomena lah benda tu. Tapi kita ambil positif, saya ambil hikmah saja. Jadi saya rasa kita perlu untuk task force yang intensif. Bahawa kalau ayahanda bonda dah ada tariqah sendiri masing-masing, tengok mursyid bagi tak bagi untuk ayahanda talqinkan kepada anak cucu. Kalau mursyid tak bagi lagi talqin pada anak cucu, ayahanda tak entitled untuk mentalqinkan. Okey, kita hanya entitled untuk menerima bimbingan daripada mursyid itu dulu. Sebab kita tak entitled. Tetapi pada masa yang sama, nak tunggu sampai mursyid bagi izin kita untuk talqin pada anak cucu, takut kita mati dulu. Takut anak cucu kita dah sesak barat dulu, dah buruk sangka dulu dengan para ulama, buruk sangka dengan ilmu tasawuf, buruk sangka dengan tariqah yang seumpama dengannya. Maka, dia ada izin daripada guru saya juga. Okey, maknanya, saya mengampungkan kepada ayahanda bonda dan semua di sini. Okey, sama ada secara langsung di sini, ataupun langsung dalam Facebook ke apa ke kat situ, ataupun rakaman kemudian nanti. Saya mentalkinkan la ilaha illallah 3 kali. Maka ayahanda menyambutnya la ilaha illallah 3 kali. Okey, dan saya berpesan pada ayahanda dan bonda, maknanya setiap kali lepas solat. Lepas solat subuh dan solat isyak, 100 kali la ilaha illallah. Selepas solat, yang 3 yang berbaki, zuhur, asar dan maghrib, hanya 13 kali la ilaha illallah. Dulu saya pernah sebut juga benda ni, tapi ini respon kepada filem yang telah melata-lata, viralnya itu. Jadi ayahanda bonda konsisten perkara itu, dan pada masa yang sama, talqinkan kepada anak cucu. Sanad keizinan tu daripada jalur yang saya berikan daripada guru saya. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak begitu, kita khawatir, walaupun ilmu kita benar, okey, niat kita benar, tapi tak sempurna penjagaan daripada barakah sanad. Selepas daripada itu, kalaupun kita tergelincir salah, dia tidak akan selama-lamanya salah. Tapi salah untuk mempelajari mana yang lebih benar, mana daripada yang salah. Kita tak akan selama-lama tergelincir dalam kesalahan. Tapi kesalahan itu hanya proses khauf dan rojak dan sebagainya. Bukan terus jadi maksum tau. Bukan terus jadi maksum. Jadi kalau nanti, kalau anak cucu bila datang, Atuk, saya ni dah begini tu. Jangan respon secara melatah. Tapi tenang saja, tak apalah cu, talqin lagi la ilaha illallah, kekal dengan amalan ini. Niat seperti mana apa yang kita niatkan supaya ada penjagaan daripada barakah sanad kerohanian. Dan sanad itu nisbahnya kepada tariqah Syatariah. Begitu. Jadi tarakah yang ayahanda bonda dapat bimbingan daripada musyid masing-masing, itu hal ayahanda personal. Yang ni adalah untuk menjaga umur. Pertamanya, kita tak nak orang buruk sangka dengan ulama terus-terus. Memang ada ulama su. Daripada Imam Ghazali lagi dah ada ulama su. Tapi kita tak nak ada orang zaman sekarang ini udahlah sibuk dengan dunia, nak dah survive dunawi. Nak belajar agama pun semua bersangka-sangka buruk kepada para ulama dan para asatizah. Maka kita pesan indikator kita keilmuan mesti belajar fardu ain. Barakah kerohanian sanad daripada yang kita talqinkan ini. Siapa yang sudi ikut, siapa yang tak sudi tak ada masalah, tak ada paksaan. Dan ini dengan izin oleh guru saya. Begitulah kira-kiranya. Al-Fatihah untuk semua sanad yang saya dapat daripada guru-guru saya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila ayah dan bonda talqin kepada anak cucu, anak menantu, anak-anak menantu, cucu dan sebagainya, adik-beradik dan seterusnya, okey, biras pun keluarga semua. Lepas talqin tu, Al-Fatihah, lepas selesai Al-Fatihah, pesan kat dia, belajar ilmu fardu ain, hati yang jujur dengan Allah dan jaga adab semasa belajar. Tu 3 benda. Sebab catat, mesti belajar ilmu fardu ain, akidah, fiqh, tasawuf. Pesan. Dia pakai tudung ke tak pakai tudung ke, dia dah solat penuh ke tak solat penuh ke, dia aurat sempurna ke tak aurat sempurna ke, dia kerja apa ke tak apa, dia merokok ke tak merokok ke, dia macam mana, ikut itu proses dia sekarang. Yang penting kita, asbab kita ada kebaikan untuk dia. Macam tu. Pertama, belajar ilmu fardu ain. Yang kedua, jujur dengan Allah. Yang ketiga, jaga adab semasa belajar. Itu. Okey. Yang sebelum daripada itu, amalan tu lah. La ilaha illallah ni, lepas solat saja, apa dia? 100 kali subuh dengan isyak. Okey. Kalau nak zikir lepas solat, silakan. Kalau dah tengadah sangat, tak lama 100 kali. Tak lama 1 kali. Okey, kemudian untuk zuhur, asar, maghrib 13 kali buat. Okey, lepas tu kalau dia anak cucu kita yang tak solat, dah buat macam mana? Tak apalah, sementara nak tunggu kamu boleh solat, buat yang ni dulu. Supaya yang ni menjadi asbab kamu solat. Selepas dah solat, buat yang ni dulu. Supaya menjadi asbab kamu solat sempurna. Kalau solat dah sempurna buat tu, buat juga yang ni. Supaya menjadi asbab kamu lepas ni solat berjemaah. Dan seterusnya akan kebaikan. Sehinggalah Allah membetulkan menjaga kita dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau ayah anda bunda yang ada sakit, yang rasa-rasanya hayat je tu tiba-tiba je boleh berpindah alam. Minta maaf, semua orang boleh pindah alam, tapi maknanya ikut hukum adat, maknanya begitu ada sakit, stres dan sebagainya, jangan temu lama-lama. Supaya apa? Sekurang-kurangnya sebelum kita meninggal, kita dah selesaikan bahagian kerohanian ni, maka lepas kita meninggal tak ada pertanggungjawaban pada kita lagi. Terutamanya ayah anda. Kalau bonda tetap dalam nafkah rohani daripada suami masing-masing. Itulah respon saya terhadap filem tersebut. Sebabnya filem tersebut menular, maka kita juga kena bergerak untuk memberi respon yang bersifat mencari hikmah di atas apa yang telah Allah tentukan sudah berlaku. Menyeluruh saya tak setuju filem tu. Menyeluruh saya tak setuju filem tu secara umum. Tapi secara umum juga filem tu tak ada apa-apa pun kalau kita tengok keseluruhannya, kalau kita ambil sisi hikmah. Tapi ada banyak juga risiko terhadap orang awam lantaran daripada sistem tersebut. Kalau saya jaga lembaga penerusan filem, saya tak endorse filem tu kat Malaysia. Melainkan kena tambah beberapa dialog untuk menjernihkan kembali dialog-dialog kotor yang di situ. Kita tengok penerbit yang pengarah itu punya Facebook, apa niat dia dan sebagainya, kita respect je lah. Tapi ada cara lebih baik lagi supaya tak mendatangkan buruk sangka manusia kepada para ulama. Yang mana sekarang ni pun dah memang orang-orang kita ni memang dah susah nak baik sangka dengan para ulama dah zaman sekarang. Itulah kira-kira.